Satu dunia tengah pening fikir pasal plastik. Tapi abang ni relax je guna pelepah pokok. Korang tengok ni, siapa sangka pelepah pinang yang kering dan bersepah kat tanah ni boleh jadi barang bernilai tinggi? Jangan scroll dulu sebab proses dia memang luar biasa. Korang pernah nampak tak pelepah pinang ni kat kampung? Selalunya kita buat main tarik upih je kan? Tapi kali ni bukan main-main. Langsung ke arah pertama. Kena panjat pokok tinggi-tinggi untuk ambil pelepah yang berkualiti. Cuba korang komen kat bawah, siapa kat sini berani panjat pokok pinang tinggi macam ni? Lepas dah kumpul pelepah ni, kena dibersihkan dulu. Kena rendam, kena gosok sampai segala kotoran hilang. Dah bersih baru masuk fasa paling best guna mesin heat press. Sekali tekan je, terus terbentuk jadi pinggan, mangkuk, siap ada corak urat kayu yang sangat estetik. Tak payah cat, tak payah bahan kimia. 100% organik. Bukan setakat cantik. Tapi pinggan ni tahan lasak tau. Boleh letak makanan panas, tak mudah bocor. Dan yang paling penting, mesra alam. Kalau korang buang pun, dia akan hancur sendiri jadi baja. Taklah mencemarkan bumi kita. Korang rasa kalau hidang nasi lemak dalam pinggan ni, makin selera tak? Inilah yang dinamakan sampah jadi emas. Dengan sedikit kreativiti dan teknologi, benda yang kita rasa tak berguna boleh jadi sumber pendapatan. Kat luar negara, pinggan pelepah pinang macam ni mahal gila tau. Macam? Hebat kan? Kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa like, share dan follow.